Assalamualaikum dan selamat petang guys. Okey, hari ni kita nak pasang raga dekat motor NMAX. Jom, let's go. Okey guys, ni motor NMAX V2 NMAX V2. Okay, NMAX V2 ni tak ada raga tau. So saya nak custom lah. Jom kita tengok apa raga yang kita pakai. So saya ada beli raga ni. Tak, raga ni model RS150. Kita nak try custom, nak letak kat situ lah. So dia akan jadi macam ni nanti. Dia akan jadi macam tu. Okay, kita tengok apa kejadian dia. So raga ni kalau tengok kat sini dia sangkut sebab ni dia tak boleh buka minyak. So kita nak ni maybe besi ni kita akan buang ataupun kita kedepankan sikit lah, nak kasih buka minyak ni. Kemudian tengah ni pun nak kena custom, potong. Tengok macam mana nanti. Okay, let's go guys. Raga ni saya dah potong. Tepi ni dah potong habis. Okay, so kita nak masuk kat sini lah macam ni. So bracket dia ni saya dah custom bracket raga. So dia akan masuk macam ni lah. Tengok tepi ni skru ni, skru dekat set ni masukkan raga ni. Okay, insyaAllah kita try sekejap lagi skru raga. Okay, jom kita tengok. Ni dia, kita custom raga. Right. Okay, dari belakang menurut J, tengok custom raga. Okay, raga sebab kita custom raga. Alhamdulillah dah jadi. Elok kejadian dia. Okay, kita tengok raga ni saya custom raga daripada RS. Ni raga motor RS 150. So saya custom. Yang pertamanya kita potong potong raga ni, kemudian buat bracket. So buat bracket dan skru ni, yang penting skru ni skru panjang kita tukar skru panjang. Alright. Cuma yang belakang ni sebelum ni saya letak skru tapi dia kacau so saya lapik je. So lapik je. So okey je. Yang penting kiri kanan dah lock. Alright. Okey, kita nak tengok kalau nak isi minyak macam mana. Ni masalah NMAX V2 ni, sebab tu dia tak keluar raga. So saya custom raga ni, dia boleh laras ni. So ni prototype yang pertama So saya pakai kabel tight lah. Tarik So tarik macam ni. Boleh. So kalau nak buka minyak, tekan, tarik. Okey, ngam. Boleh isi minyak. Cantik. Okay, minyak dah boleh isi. Kemudian nak buka box Okey, nak buka sheet. Nampak? Dia tak terganggu lah. Okey, tak ada masalah. Ganggu sikit je, tak ada masalah. Cantik. Terbuka sangat cantik, nampak? Kemas. Alright. Okey guys, kita punya raga dah settle untuk NMAX V2 Alhamdulillah. Setelah 2 hari guys, 2 hari berfikir custom macam mana potong sana potong sini. Alhamdulillah. Nak cerita sikit lah. Sebenarnya saya dapat ilham raga ni baru-baru ni pergi TT, budak-budak NMAX lah, Lembah Kelang. So ada seorang brother tu dia pakai raga besi guys. Dia buat sendiri, dia welding semua Lepas tu saya terfikir macam baik raga ni tapi saya tak nak pakai besi, saya nak pakai plastik ni sebab ngam lah dengan kita punya inner sama raga. So saya pun tanya brother tu, bang pakai model apa bang? Dia kata pakai RS. Saya pun tak banyak fikir, saya beli RS. Rupanya RS besi kena potong banyak benda guys. Dia punya besi yang depan tu saya kena potong. So raga ni memang kena potong Lepas tu masuk skru kiri kanan, masuk buat lubang apa semua, banyak kerja guys. 2 hari guys. So hari ni malam terpaksa juga lepas tarawih ni. Alhamdulillah Allah bagi kita ni idea dan siap raga kita. Alhamdulillah. Terima kasih yang bagi support. So siapa-siapa yang nak buat raga ni, Alhamdulillah senang. Tinggal buat bracket kiri kanan dan tukar skru saja, skru panjang kat body tu. Lepas tu belah bawah dia tak ada isu. Kemudian tengah raga tu kita kena tebuk untuk pastikan minyak boleh buka. Okay guys, kita tengok Alright Roger, terima kasih guys, selamat. Okay, tengok raga kita dah boleh isi barang, boleh isi letak air, letak bag dan sebagainya lah. Cantik guys. Okay,
Ciao cinci. So motor kita pun nampak kekemasan sikit. Cuma yang biru tu lah lapik dia kan, kena tukar hitam lah nanti. Okay guys, jumpa lagi guys.